Kementerian Pertahanan dijangka menambah perolehan sistem pesawat tanpa pemandu ANKAS buatan Turki bagi memperkukuh keupayaan pengawasan udara negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pengoperasian ANKAS telah mentransformasikan pangkalan itu menjadi hub perisikan dan pengawasan maritim yang lebih canggih. 3 unit ANKAS bernilai lebih ringgit Malaysia 400 juta telah diperoleh sebelum ini dan kini Mindef merancang untuk menggandakan keupayaan skuadron drone TUDM. Sistem ANKAS dikategorikan sebagai Medium Altitude Long Endurance (MALE), mampu beroperasi sehingga 30,000 kaki dengan tempoh penerbangan antara 24 hingga 30 jam, membolehkan liputan pemantauan lebih luas dan berterusan. Selain misi risikan, pengawasan dan tinjauan, ANKAS turut berupaya membawa pelbagai muatan mengikut keperluan operasi, menjadikannya aset pelbagai peranan dalam operasi moden ketenteraan. Dengan kejayaan ujian penerbangan pertama oleh nombor 11 Skuadron TUDM di Pangkalan Udara Labuan, ANKAS terus membuktikan peranannya sebagai tonggak baharu pertahanan udara negara.